Hai semua, apa khabar? Selamat datang. Hari ini, kita akan bongkar satu persatu teknik yang paling mudah untuk anda skor dalam subjek pendidikan moral. Kalau anda dah sedia nak dapat markah penuh, jom kita mulakan. Pernah tak anda rasa, bila tengok je soalan moral, terus rasa macam blur, tak tahu nak tulis apa, nak mula dari mana. Idea tu macam ada dalam kepala, tapi bila nak tulis atas kertas, terus stuck, kan? Jangan risau, anda tak berseorangan. Tapi, jangan bimbang. Cikgu ada kat sini untuk bantu anda. Dalam perkongsian kita kali ini, kita akan belajar beberapa teknik yang simple tapi sangat berkesan untuk dapat markah penuh, tak kiralah soalan struktur ataupun soalan esei. Percayalah, lepas ni, anda mesti rasa lebih yakin nak jawab soalan moral. Okey, jom kita mula dengan bahagian pertama, soalan struktur. Selalunya, soalan ni bagi kita 4 markah. Nampak macam sikit je kan, 4 markah. Tapi, setiap markah tu penting tau. Jom kita bongkar apa formula rahsianya. Okey, untuk kita faham betul-betul, jom kita tengok satu contoh soalan yang popular ni. Jelaskan kepentingan adab dalam persahabatan. Soalan ni senang cerita, dia nak tahu kenapa pentingnya kita beradab dengan kawan-kawan. Dan perhatikan, markahnya ada 4. Sekarang, tengok perkataan pertama dalam soalan tu. Jelaskan. Perkataan ni lah kunci dia. Bila je anda nampak perkataan jelaskan, terus ingat dalam kepala, jawapan mesti ada 2 benda. Fakta dan juga huraian. Ini je yang pemeriksa nak tengok. Jadi, inilah formula paling senang dan confirm selamat untuk soalan 4 markah. Mula-mula, bagi fakta pertama, lepas tu bagi huraian untuk fakta tu. Siap? Kemudian, bagi fakta kedua dan bagi huraian untuk fakta kedua. Simple kan? F1, H1, F2, H2. Setiap satu ni 1 markah. Cukup-cukup 4 markah. Okey, formula dah ada. Sekarang, jom kita sama-sama cuba bina satu jawapan yang lengkap guna formula tadi. Kita buat step by step, barulah nampak macam mana ia berfungsi. Cuba tengok contoh jawapan ni. Fakta pertama kita, F1, kita boleh tulis mengelakkan perselisihan faham dalam persahabatan. Okey, kenapa? Huraiannya H1 ialah hal ini kerana sikap beradab seperti bertutur sopan dapat menjaga perasaan sahabat. Nampak tak kaitan dia? Kemudian kita ulang je. Fakta kedua, F2, mengeratkan hubungan persahabatan. Huraiannya H2, hal ini menyebabkan hubungan menjadi lebih mesra dan harmoni antara sahabat. Settle! Dengan format macam ni, jawapan anda dah cukup patu untuk dapat 4 markah penuh. Mantap! Soalan struktur dah dalam tangan. Sekarang, kita naik level sikit. Jom kita bedah siasat pula soalan esei yang biasanya bagi kita 8 markah. Jangan risau, yang ni pun ada formulanya. Senang je. Okey, ini contoh soalan esei. Bagaimanakah anda menunjukkan perlakuan beradab dalam persahabatan dengan rakan pelbagai kaum? Huraikan. Soalan ni dia lagi detail sikit. Dia bukan tanya pasal adab je, tapi adab dengan kawan-kawan kita yang berlainan bangsa. Jadi, macam gambar ni tunjukkan, kata kunci dia ialah rakan pelbagai kaum. Ini bermakna jawapan kita kenalah tunjukkan yang kita faham, kita hormat kawan-kawan kita yang berlainan budaya dan agama ni. Jadi, apa formula untuk buat satu perenggan esei yang padu? Tengok ni, setiap perenggan kita mesti ada 4 benda wajib. Pertama, fakta, iaitu isi utama. Kedua, huraian, untuk jelaskan fakta tu. Ketiga, bagi contoh yang sesuai. Dan akhir sekali, terangkan apa kesannya. Ingat 4 benda ni? F, H, C, K. Fakta, huraian, contoh, kesan. Sekarang, jom kita bedah satu perenggan contoh untuk tengok macam mana formula F, H, C, K ni kita nak guna masa menulis. Dah sedia? Ini adalah contoh satu perenggan yang lengkap dan mantap guna formula kita tadi. Dengar betul-betul ya. Salah satu cara ialah menghormati kepercayaan dan budaya sahabat. Hal ini kerana setiap kaum mempunyai adat, agama dan amalan tersendiri yang perlu dihormati. Sebagai contoh, kita tidak memperlekehkan makanan, pakaian atau perayaan kaum lain. Kesannya, hubungan persahabatan menjadi lebih harmoni dan saling mempercayai. Nampak tak? Ayat dia tersusun cantik je, mengalir lancar.
Okey, jom kita tengok satu-satu apa faktanya. Menghormati kepercayaan dan budaya sahabat. Kenapa kita kena hormat? Huraiannya, kerana setiap kaum ada adat dan agama tersendiri. Boleh bagi contoh tak? Boleh. Tidak memperlekehkan makanan atau perayaan kaum lain. Jadi apa hasilnya? Apa kesannya? Hubungan persahabatan menjadi lebih harmoni. Kan senang bila kita pecah-pecahkan macam ni? Okey, satu lagi tip power untuk anda. Dalam esei, mestilah ada lebih dari satu isi kan? Jadi, nak sambungkan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain, jangan lupa guna penanda wacana. Guna perkataan macam selain itu atau di samping itu, barulah nampak karangan awak tu macam pro. Flow dia cantik je. Baiklah semua, kita dah sampai ke bahagian akhir. Sekarang, masa untuk kita buat rumusan tentang semua yang kita dah belajar hari ni. Ini rumusan paling penting, jadi tolong fokus betul-betul ya. Jadi, kesimpulannya, ada 2 formula ajaib yang kita belajar hari ini. Jom tengok perbezaan dia. Untuk soalan struktur 4 markah, ingat, kita perlukan 2 set fakta dan huraian. Untuk soalan esei 8 markah pula, setiap perenggan kena ada pakej lengkap. Fakta, huraian, contoh dan kesan. Kalau anda boleh ingat 2 formula ni, insya-Allah dah cerah masa depan. Ingat ya, tahu formula ni satu hal. Tapi yang paling penting sekali adalah latihan. Kena selalu buat latihan. Gunakan formula yang kita dah bincang ni, cuba jawab soalan-soalan lama. Bila anda latih tubi selalu, saya jamin anda pasti boleh skor. Selamat maju jaya semua!